Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab 7, pengatur caran linear. Okay, buku mat-mat. Kalau dalam buku Galusus, sila lihat muka surat 85. Sebelum kita go through topik ini, saya akan buat laju sikit. Minggu depan kita akan berdua, kita akan buat latihan. Okay, topik ini kamu pernah belajar tingkatan 1. Okay, tingkatan 1, apa yang kamu pelajari? Ini yang kamu dah belajar. Tingkatan 1, tajuk dia adalah ketersamaan linear. Okey, kamu dah belajar tingkatan 1, yang mana apa yang kamu belajar adalah ketersamaan. Kita kenal betul-betul ketersamaan. And then ketersamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Macam tadi, okey, apa yang kamu dah belajar macam tadi dalam, okey, ni tadi. Klasifikasi berat, nampak ni simbol-simbol lebih besar atau lebih kecil, sama dengan ada garis bawah. Ini yang kamu dah belajar. Awal tahun hari itu, kamu dah belajar dalam bab tingkatan 4. Okey, saya overview. Okey, tajuk apa tingkatan 4 tu? Saya dah masuk dalam buku teks. Dalam grup, buku teks tingkatan 4, ketersamaan linear dalam 2 pun ubah. Sekarang, jangan bagi alasan tak ada buku, cikgu no. Kita akan guna buku teks matematik, cari bab 6, ketersamaan linear 2 pun boleh ubah. Okay, so dalam ni kamu dah belajar, dah nampak simbol-simbol dari pembelajaran ni. Memori saya dekat tepi ni. Lebih besar daripada, kurang daripada, lebih besar daripada atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Ini kamu dah belajar. Kamu dah belajar masa tingkatan 1. Kamu dah nampak ni, lorikkan. Okey, ini garis sempang, garis padu. Dalam matematik moden pun matematik tambahan, dia cuma tukar je penjenamaan nama baru, model pengatur caran linear, aplikasi pengatur caran linear. Benda ni kamu dah belajar. Okey, topik ni kamu dah belajar. Cuma dia upgrade sikit je. Beza dia matematik yang awak dah belajar, matematik biasa dengan matematik tambahan, dia cuma beza dalam 5-6% je. 5-10% tak banyak. Ni kan. Ni lorik ni. Ni kan dah belajar lorik. Kan? Ni. Kan sama. Nampak tak? Ni kan sama. Ni. Nampak garis padu ni. Ni. Saya besarkan sikit. Tak nampak cikgu. Tak matanya letak mana tak tahu. Okey, ni nampak. Garis kempang, garis padu. Sama juga dengan ini. Garis sempang, garis padu. Benda yang sama. Okey. So, kita lihat contoh 1. Pengenalan. Yang mana ia lebih kurang sama dengan matematik yang biasa Oppo belajar awal tahun hari itu. Sama sahaja. Dia tak lari. Kau jangan lari jauh-jauh. Ini dia terus masuk untuk lorikkan. Tapi yang ini dia masuk daripada yang tingkatan 1 belajar. Okey, yang tingkatan 1 ni kita nak lihat. Okey, macam ni. Macam ni ia tulis. Ni. Dia nak letakkan isi tempat kosong. Lebih besar atau lebih kecil. Ni kamu dah belajar. Lepas tu dia bagi ayat. Dia kurang daripada macam mana. Lepas tu dia bagi lagi contoh tingkatan 1. Jangan sampai saya bagi buku tingkatan 1 kan korang. Ni Contoh 3 ni, ia lebih kurang sama dengan contoh 1 yang ini. Cuma kita nak tulis dalam bentuk ketersamaan yang saya highlight ni. Okey, Dia lebih kurang sama sahaja. Faham? Sama sahaja. Okey, perimeter sebuah bingkai berbentuk segi 4 tepat mestilah tidak lebih daripada 80. Ini ketersamaannya. Perimeter apa? 2 kali panjang, 2 kali lebar. Okey, yang kedua, bayam. Harga bayam 1 kg bayam dan 1 kg seledri adalah RM35 dan RM4.50. RM4.50. Jadi keuntungan jualan, jadi jumlah jualan. So dia kata lebih sekurang-kurangnya, maksudnya dia untung sekurang-kurangnya dia dapat hasil jualan RM350. So sebelum saya terlupa, yang ini adalah refleksi PBD kita. Okey, refleksi PBD. Yang mana 2 je kita belajar. Membentuk model matematik bagi satu sesi. Model matematik tu yang mana? Model matematik tadi, yang inilah tadi ni. Ni model matematik. Ini model matematik awak. Okey. Lepas tu, apa lagi dia minta kat situ? Menyelesaikan masalah berkurusan pengatur caran linear graf. Pengatur caran linear graf yang mana? Okey, yang awak belajar tingkatan bab. Ni. Kau lorik ni lah yang kamu belajar. Okey. Kamu kena lorikkan. Ni, kawasan berlorik.
kawasan Bulurit dah belajar kan dalam matematik. Kalau tak belajar tu kau tidurlah kat dalam kelas. Ni. Lorikkan rantau yang mewakili kertasamaan yang diberi. Itu yang kita akan belajar. Itu yang tadi itu masalah menyelesaikan masalah merupakan pengatur cara linear graf. Okey, kita masuk pergi buka buku Galus. Okey. Bergerak pula saya punya ni sekejap Okey, buka buku Galus. Okey, Galus. Okey. Buku Galus, buku surat 85. Sila lihat sebentar soalan tersebut. Okey. Ni, tengok nilai Y. Dia kata nilai Y tidak melebihi 3 kali ganda nilai X. Sama je. Okey. Okey, bagaimana nilai Y tidak melebihi nilai X? Sama je kan? Okey, sila lihat betul-betul. Saya putus-putus pula kat sini. Nilai Y tidak lebih daripada nilai X. Okey, apakah jawapan anda? Tuliskan. Maksudnya apa? Maksudnya Y tu lebih kecil. Macam putus-putus Y lebih kecil daripada 3X. Kena faham. Tidak lebih. Maksud Y tu kecil. Yang ini sekurang-kurangnya 4 kali ganda. 4 kali ganda. Sekurang-kurangnya 4 kali ganda X. Okey, maksudnya Y tu besar. Lebih besar daripada 4X. So, kena faham. Selebih-lebihnya kena faham. Selebih-lebihnya tengok. X selebih-lebihnya 2 kali Y. Maksudnya X tu dia paling kecil pun di sini adalah 2Y. So Y tu maksimum mesti 2. Okay, the next one. Tidak kurang daripada 35. Maksudnya apa? Mana saya punya cursor ni? X tambah Y tidak kurang daripada 35. Maksudnya paling sikit 35. So the next one, X tambah Y selebih-lebihnya. Maksudnya maksimum juga selebih-lebihnya. Maksudnya X tambah Y paling maksimum adalah 200. Awak kena fahamkan ayat sekurang-kurangnya. Tidak kurang selebih-lebihnya. And then the next one, tidak melebihi. Dah nampak sangat dah. Tidak melebihi. Kalau tidak melebihi adalah X tambah Y. Tidak melebihi adalah lebih besar. Sama dengan 100. Okay.